Pada awalnya bila line up keluar tu, ada McAllister, Curtis Jones tak main, Florian Wirtz 2 kali berturut-turut tak main. Okay, fine. Mungkin Arne Slot nakkan lebih stability di bahagian midfield lah, double pivot tu. Tapi turns out McAllister main tu bukannya posisi yang dia biasa main, tapi posisi yang Wirtz main. So why aku rasa kenapa dia tak letakkan Wirtz, kenapa dia letakkan McAllister di posisi yang sepatutnya Wirtz main, yang mungkin membuatkan impak Wirtz tu, impak permainan tu lebih besar lah. Wirtz being top number 10, kemudiannya simply dia tak letakkan, tetapi letakkan McAllister. Satu jawapan yang hanya Arne Slot tahulah. Jadi game plan Liverpool pada malam tu, aku rasa not a bad setup daripada Liverpool lah. MU memang takkan pegang bola banyak, Liverpool akan pegang bola banyak. Jadi apa yang Liverpool buat ialah Liverpool boleh pin down defender. Liverpool boleh bermain melepasi daripada garisan tengah, melepasi daripada situ, dan boleh memegang bola di bahagian final third dan juga middle third tu banyak. Jadi plan Liverpool ialah untuk pin down, pin defenders tu ke belakang. Sebabnya MU bertahan dalam bentuk 5-4-1, sort of like that lah, 5 bahagian defender belakang tu, dan Liverpool meletakkan pemain juga untuk menyamai jumlah pemain MU tu. Tapi bentuk lah kita boleh tengok lah, Konate dan Van Dijk dekat belakang, Kerkes pun push naik atas, Bradley push naik atas, Gravenberch menjadi single pivot, kemudiannya McAllister ni dan juga Dominic Szoboszlai. Ada kalanya Dominic Szoboszlai akan turun ke bawah, tetapi kebanyakan masanya dia akan duduk dekat atas. Jadi sort of like double 10 untuk Liverpool. Kemudiannya Cody Gakpo di kiri dan juga Mohamed Salah di kanan menjaga kelebaran padang, dan juga Alexander Isak dia akan drifting ke kanan, bahagian half space, ataupun dia berada lebih central lah. Tetapi most of the time aku nampak dia berada di bahagian dekat dengan Mohamed Salah, dekat bahagian right half space. It's a good setup daripada Liverpool, sebabnya Liverpool tak membenarkan MU untuk jadi agresif. Liverpool meletakkan player Liverpool kat situ. Cuma ada satu flaws daripada setup yang dibuat oleh Arne Slot ni. Mana-mana satu tim bola sepak pun dia tak boleh menghentikan ataupun dia tak boleh pin any team back tanpa ada fasa, yang baik dan konsisten. Itu key word dah. Larian daripada Kerkes, dia buat larian, Szoboszlai buat larian, Alexander Isak buat larian, tapi kalau tak ada orang yang boleh pull off that pass, itu membuatkan bola tu takkan sampai dekat bahagian atas. Dan itulah apa yang terjadi pada perlawanan menentang MU tu, di mana fokusnya berkisar kepada Gravenberch lah. Sebab MU tahu yang Gravenberch kalau diberikan ruang dan masa untuk dia buat turning, dia boleh buat turn. Aku kira dalam perlawanan tu 2 kali dia ada peluang situasi dia boleh buat turning, dia berjaya buat run, dia buat turn dan juga run. Dua kali jugalah situasi itu menciptakan bahaya untuk Liverpool. Tetapi berkali-kali MU biarkan Gravenberch ni sort of like pegang bola, memberikan tanggungjawab untuk dia, apa yang boleh buat dengan bola ni, dan dia tak mampu jadi risky passer yang Liverpool perlukan pada malam tu. Dia kata cara apa yang Arne Slot set up tu, dia memerlukan Gravenberch untuk menjadi seorang Luka Modric yang boleh pinpoint pass kiri kanan, spray pass, kemudiannya bola loop dekat atas, carilah jalan macam mana, tapi dia tak boleh buat. To be fair, untuk Gravenberch tu bukan game dah. Bukannya kita baru tengok Gravenberch ni main daripada first season dia sampai second season lepas, sekarang ni sampai third season. Memang passing bukanlah dia punya cara untuk dia gerakkan bola. Dia ni lebih kepada yang number 8 yang bermain sebagai number 6 lah. Tapi season lepas kita boleh menang liga disebabkan tim masih lagi tak boleh counter. Bagaimana untuk stop player ni yang begitu liat sekali. Bila bagi je ruang dekat dia, dia akan boleh buat turning apa semua. So sekarang ni seperti mana dalam video sebelum ni aku cakap, team opener dah pun susun cara untuk counter cara Liverpool di build up.
Dan itu memang menyukarkan Gravenberch lah. Dan Gravenberch pada malam tu dia dapat banyak bola. Banyak bola yang dia dapat, tetapi apa yang dihasilkan ialah bola kiri kanan lah. Passing sideway orang kata. Sedangkan Liverpool memerlukan dia untuk passing, buat risky pass dekat bahagian forward ni, progress pass dekat bahagian tengah ni. Beberapa kali larian daripada Kerkes, daripada Cody Gakpo juga, daripada Aziz Isak,